Aku tak tahu apa jadi dengan kempen Metanom ni. Baru sebulan dah nak penuh tong. Aku buat kempen yang menang 10,000 cash pun sebulan tak adalah penuh macam ni. Ini kita buat 2 bulan tau. 2 bulan aku tak tahu tak muat satu tong ni kan. Kempen apa? Kempen Metanom. Mungkin sebab ramai orang kejar yang menang cash RM2,000 dan menang iPhone 17 Pro Max. So kempen Metanom macam biasalah kita janjikan setiap minggu 2 nama kita petik untuk menang cash RM50. So macam biasa kita cabut dulu baru kita explainkan yang belah belakang tu. Okey. Kita tarik. 2 nama. Okay, alright. First nama pertama, pendek. Zul. Nombor plate NLP 4709. Okay, nanti budak aku PM kau. Yang kedua, Haziq. Bukan nama kau ke? Kau ke menang? Bukan ni customer. GEC 6040. Sebab apa? Staff diharamkan masuk. So, mustahil nama dia. Nama pun Haziq juga. So, untuk korang, kempen apa ni? Kini kempen Metanom yang buat pembelian RM50 akan dapat 1 kupon. Kalau 100 2 kupon lah. And then selanjutnya lah. And then apa korang dapat? Dekat hujung kontes nanti, hujung kempen ni nanti, kita akan buat cabutan butuah and then kau akan memenangi iPhone 17 Pro Max, cash RM2,000, cash RM500, 200 lah. Aku lupa dah kan. 500 betul RM500. And then cash mingguan RM100. So setiap minggu kita akan cabut 2 orang dan seorang tengok atas minggu yang ke berapa. So untuk korang, kita jalankan kempen ni selama 2 bulan. Start pada bulan 10, 1 bulan 10 hingga hujung bulan 11, 30 ke 31 hari bulan 11, hujung bulan 11 lah. Sepanjang 2 bulan ni kita jalankan kempen Metanom. So baru sebulan, hari ni 1 bulan 11, so ada tempoh sebulan lagi. Korang ada kesempatan lagi nak join kempen Metanom. Pokok rezeki korang siapa nak tahu kan.